Bayangkan korang pinjam nama orang lain, bayar license fee, jadi franchisee, korang cuma penyewa, tapi 32 tahun kemudian korang beli syarikat tu 100%. Ni bukan cerita fiction, ni cerita sebenar 7-Eleven yang pinjam nama jadi tuan punya. Macam mana boleh jadi terbalik? Jom. Cerita ni bermula tahun 1927 kat Texas. Bukan Silicon Valley, bukan Wall Street, tapi sebuah kedai ais. Nama dia Southland Ice Company, tapi pemilik dia nampak satu benda yang orang lain tak nampak. Customer dah datang beli ais, kenapa tak letak roti, susu, telur kat depan sekali? Satu idea tu je. Satu. Dan dari situ lahirlah konsep kedai serbaneka pertama di dunia. 1946 dia rebranding, nama baru 7-Eleven. Ikut waktu operasi 7 pagi sampai 11 malam. Nama simple, tapi impak dia korang tengok sendiri. Fast forward 1973, seorang eksekutif dari Jepun terbang ke Amerika. Dia masuk 7-Eleven, dia jalan satu round dan dia cakap satu ayat, Jepun perlu benda ni. Dia beli lesen, bawa balik Jepun. Tapi korang tahu apa keputusan paling game changing yang dia buat? Bukan lokasi, bukan produk. Dia lantik satu orang, nama dia Toshifumi Suzuki. Dunia panggil dia Godfather of Konbini. Dan dari nama ni seluruh industri convenience store berubah. Mei 1974, 7-Eleven pertama buka kat Tokyo. Tapi Suzuki buat satu benda yang semua orang kata gila. Dia tak buka kedai merata. Dia buka 50-60 kedai dalam satu kawasan je. Orang gelak kan? Kau nak lawan diri sendiri ke? Tapi Suzuki senyum je. Sebab dia nampak apa yang orang lain tak nampak. Strategi ni namanya area dominance. Hasilnya 6 tahun 1000 cawangan. Hari ni 21,000 lebih kat Jepun sahaja. Tapi kat Jepun, 7-Eleven dah bukan sekadar kedai. Dia dah evolve jadi sesuatu yang lain level. Nak bayar bil, 7-Eleven. Nak print dokumen, 7-Eleven. Nak beli tiket konsert, 7-Eleven. Nak hantar parcel, 7-Eleven. Nak keluarkan duit, ATM 7-Eleven. Dia dah jadi infrastruktur bandar. Malah masa gempa bumi, 7-Eleven jadi stesen bantuan kecemasan, elektrik, wifi, makanan, untuk semua ada. Oh, dan fun fact, Jepun tak ada tong sampah awam. Korang nak buang sampah, 7-Eleven. Now, plot twist yang korang takkan expect. Ingat soalan slide pertama tadi? Tahun 1987, Southland Corporation, syarikat asal yang cipta 7-Eleven, bankrupt, hutang keliling pinggang, sign pun dah berkedip-kedip. Dan siapa yang hulu tangan? 7-Eleven, Jepun. 1991, beli 70%, 2005, ambil alih 100%. Biar daus ulang. Yang dulu pinjam nama, sekarang miliki semuanya. Itu bukan business story, itu chess move. Tapi korang mesti tanya, kalau Jepun dah own 100%, kenapa tak copy je model Jepun ke Amerika? Sebab satu benda, DNA business memang berbeza. Jepun, bandar padat, kedai rapat-rapat, revenue utama makanan 70% lebih. Amerika, suburban luas, kedai berselera, revenue utama petrol pun 70% lebih. Sama jenama, tapi dunia yang berbeza. Tak boleh transplant, kena faham akar. So, apa lesson dia? Jangan copy blindly, faham dulu konteks, baru mula. Sama macam pelaburan, jangan ikut orang je. Faham risiko, faham landscape, baru bergerak. Dan kalau korang nak mula, langkah pertama, daftar Right Bank. Link kat bio Daus. Masukkan kod DAUSDK, deposit minimum RM1 je. Dan korang boleh dapat angpau sampai RM88. Simple, tapi kena start, save, share. Jumpa lagi.